sampaikan salam saya pada Barack Obama. Jangan main-main dengan bangsa kita, nanti kita lensing nanti. Yang paling mendukacitakan, tuan-tuan dan puan-puan, ialah kenyataan yang dibuat oleh Tuan Yang Terutama Duta Amerika, Tuan Joseph Y.U, yang mempersoalkan keputusan negara kita mengekalkan Akta Hasutan. Begitu juga naik Presiden Amerika yang bernama Biden. Rupanya Biden daripada Kelantan lebih hebat daripada John Biden, naik Presiden Amerika Serikat. Amerika sendiri berulang kali menyatakan bahawa mereka menentang ekstremisme. Mereka menyuarakan dan berbegik di sana sini. Tetapi tahukah Duta Amerika, baik John Biden ataupun Presiden Amerika, bahawa Akta Hasutan ini bukan sahaja untuk mengekalkan keselamatan dan keamanan di negara kita, tetapi juga untuk menangani kumpulan-kumpulan ekstremis. Nyata Amerika double standard. Nyata Amerika, memang kita tahu. Saya isytiharkan dalam Perhimpunan Agung Perkasa ini, bahawa ketahuilah wahai umat Islam, bangsa serupa, bahawa Amerika ini adalah bapa setan daripada setan dalam dunia ini. Apa hak dia nak campur tangan dalam negara ini? Apakah mereka adil sangat? Semua orang tahu macam mana mereka mendera mereka-mereka yang ditahan di Guantanamo Bay, dan banyak lagi kalau saya nak huraikan satu persatu. Cukuplah saya menyata dengan suara yang nyaring di Perhimpunan Perkasa Persidangan Perkasa kali yang kelima ini, bahawa kita mengutuk dan mengecam sekeras-kerasnya kenyataan Duta Amerika dan juga naik Presiden Amerika ini. Dan kalau dulu kita menghadapi musuh-musuh yang nyata seperti DAP, Kit Siang dan Gua Eng dan lain-lain, hari ini kita berdepan pula dengan golongan Melayu liberal yang menjadi penghalang dan galak ganti kepada puak-puak yang nak memusuhi dan nak memusnahkan Islam. Terbaru kenyataan oleh the so-called 25 immunoglobulins, 25 tokoh Melayu yang berjawatan kononnya Sekretari Jeneral, Duta, jawatan-jawatan yang mereka sandang bukan berarti mereka eminent people semata-mata. Dalam Perkasa pun kita ada ratusan eminent people lebih hebat daripada 25 ekor ni. Kalau mereka nak mengeluarkan pendapat kepada kerajaan, keluarlah. Kita tak halang. Kita mengamal kebebasan. Berilah pandangan. Haram jadah apa yang nak sentuh perkasa, nak sentuh Isma. Saudara Abdullah Said ada kat sini dalam baris yang ketiga. We are not representing Perkasa and Isma, the so-called extremists dan sebagainya. Dan mereka berkata Perkasa dan Isma bukan mewakili mereka. Bila masa kita kata kita mewakili mereka? Kalau mereka 25 orang, itu hak mereka. Dalam Perkasa hampir 700,000 dah ahli-ahli pribumi Perkasa seluruh negara. Berani menegur sesama Melayu, berani menegur sesama sendiri. Musuh sebenar mereka tidak berani tegur. Kenapa tidak? Kalau nak tegur, tegur sama, dosa.
Inikah yang dikatakan the so-called 25 eminent people? Saya pun eminent. I'm a top eminent. Saya nak nasihat sikit pada Perdana Menteri Malaysia ni. Nasihat kerana saya ada kasih sebelum kami hilang jawatan dan hilang kerajaan akan datang. Tolong kurangkan sikit lawatan ke luar negara. Saya tengok sebulan 2-3 kali ke luar negara. Memang keluar negara atas urusan kerajaan betul. Tetapi saya tengok pemimpin negara-negara lain pun tak sebanyak pemimpin negara kita berkunjung ke luar negara. Rayuan dan desakan saya kepada Perdana Menteri Malaysia, nak melawat juga, tak ada salah, tapi tumpu lebih menyelesaikan masalah rakyat dalam negara sendiri. Teguran untuk Dr. Mahathir bin Mohamad dalam blognya yang terbaru dan sebelum ini. Teguran oleh blogger-blogger yang terkemuka, Datuk Kadir Jasir, Tan Sri Zainuddin Maidin, dan macam-macam yang mereka tulis. Jangan diam 1000 bahasa, sebab tulisan-tulisan ini sudah masuk dalam fikiran rakyat yang menghakiskan sokongan rakyat di seluruh negara. Isu kenaikan kos kehidupan rakyat, isu kejatuhan ringgit, nilai ringgit wang kita, kejatuhan saham di perusahaan saham Kuala Lumpur, macam-macam isu yang dihadapi sekarang ini tidak boleh tutup dengan masalah apa nak sebut pun tak kerti, pemerajaan, dan juga nasihat-nasihat pada ahli tumpu isu dalam negara. Jelas beri penjelasan